kita perkenalkan rancangan daya tahan ekonomi, Progressive Acceleration for Capability and Employment, pemerkasaan latihan dan penempatan kerja. HRD Corp akan memperuntukkan di bawah HRD Yakin Madani sebanyak 100 juta ringgit untuk maksud tersebut. Jadi tahniah kepada Menteri Sumber Manusia atas inisiatif ini. Kesuma juga akan memberikan tumpuan kepada pemerkasaan latihan dan penempatan pekerjaan melalui agensi-agensi seperti HRD Corp bagi memastikan golongan pekerja sentiasa kompetitif dan produktif.